Kau tak boleh kecam lelaki tu masak. Kau cakap dia takut bini. Tak boleh. Dia bukan takut bini. Betul, tu sayang bini. Apa benda siap Daripada masak. bini makan Macam personal. Beras kita orang beli kot. betul. Tak payah macam tu. Kau masak lah. Macam tu. Aku dah beli beras kan. Kau kena kenal bini kau kena kenang kau. Betul. Jadi come dengan solution yang lebih tepat lah. Come. Okay. Kau ni teruk Rahman. Anda sedang mendengar Raja Podcast Spotify host number 1 Haiman Milo. Aku Pepe. Oh je. Dia modal Kasih cai. Ada modal kasih cai. You are listening to Rantai Podcast on Spotify. Don't forget to like, subscribe and share. Kasih cai. Let's go. Selamat datang dan welcome back to Raja Podcast. Terima kasih kerana sudi datang ke video kami. Macam tu potong. So kita nak bincang apa sebenarnya dong sorry ni dong. Aku tak ada benda apa sangat aku nak bincang. Kalau Pipi ada benda dia nak bincang. Okay, apa yang viral sekarang weh? Pasal dia MA Islam. Yang ni dah terlepas ni. Kalau kita pun dia jauh sangat ni. Jauh Tak apa, tak ada masalah. Maknanya dia dah fight lah pasal ni. Apa menang? Kau rasa siapa menang? Kita buat ni lah prediction. Prediction. Okay, kalau nak tahu episod ni dia rakam sebelum di Islam fight lah. Dia sepatutnya fight malam ni. Malam ni Malam dia ni, fight. okay. 17 hari bulan. Kau tengok video ni tak tahu berapa bulan. Jadi hari ni hari Rabu. Selasa. Jadi Selasa bro. esok Rabu lah. Esok kan. Selasa bro. Selasa bro. Selasa. Jadi esok video ni akan keluar. Bukan esok. Video ni lama lagi. Jangan esok. Satu macam ni. Lama lagi. Kalau tak ada Rabu ni mungkin Aiman Ahmad Edi. Minggu depan keluar ni. Minggu depan. Yeah. Okay. So korang tahulah dia MA dengan Korea ni. Tak tahu jadi ke tak fight tu. Kita tak tahu, tak boleh jangka. Sebab itu hari susah lah. Susah dah topik ni sebab dia jauh sangat hari dia. Bukan. Susah nak bahas. Belum lebih. Okay, ni topik yang agak menarik untuk dibincangkan lah. Topik dia banyak netizen bergaduh sekarang. Betul. Pasal ihsan. Selangor Darul Ihsan. Kenapa? Tahu? Tak. Memasak ihsan isteri. Oh. Selangor Darul Ihsan Kimak. Ada suara sedar kau tadi. So Kowi di batch teruk. Aku tengok. Oh, yang statement dia cakap isteri kalau masak tu adalah ihsan dia. Kenapa nama yang panas? Tak tahu dah tu. Tak tahu dah dia. Bini aku elok je masak. Aku suruh masak. Ya. Bukan bini orang yang. Yelah. Bukan ramai lelaki triggered lah dengan ayat dia. Aku Tapi aku baca-baca, aku kaji balik banyak site. Kita tak mana-mana site. Kita baca, read the factor, read the fact. Oh ya. So, berdasarkan hukum dan aku baca, bila aku baca-baca, baru aku tahu sebenarnya memang isteri kena masak. aku ada baca juga tu. Aku jadi macam, pegangan aku lain tau sebelum ni. Pegangan aku bukan nak kata ihsan lah. Dia macam betul lah aku cakap, contoh isteri aku cakap, suami tu masak tugas suami. Ni mengemar rumah tugas suami. Tapi suami bagi satu kad, taat suami tu tolong jawab isteri. Benda tu lah aku pegang sebenarnya. Betul lah. Tapi aku tak ada cakap pasal ihsan apa. Macam bini nak tolong lah. Tak nak tolong kita beli luar apa. Macam tu lah. Dia bagi aku lah. Siapa nak cerita dulu? Tak, tu sebelum ni pegangan aku. Pegangan. Tapi bila aku baca-baca perbalahan ni long, aku dapat tahu macam memang isteri kena masak. Sebab zaman Nabi tak ada boleh kata Nabi masak, tak ada. Nabi membantu isteri masak ada. Macam mana long? Dia bagi aku ada macam ni. Tak perlu trigger sangat. Benda dia cakap isteri masak tu ihsan isteri. Maksudnya bagus lah isteri kau kan. Bagi aku dia macam ni. Kau kena tahu memang semua tu kerja suami. Okay. Tapi isteri kena taat dengan suami. And dari POV isteri pula, kau tahu tak bagusnya suami anak-anak kau makan daripada air tangan kau. Betul. Daripada dia makan air tangan Janda. Midun mana janda datang, abang rebut telur nak order apa. Kita tak tahu. Kita contoh kan, kau tak masak kan. Kau makan kat luar. Dahsyat pengalaman. Dia pernah kena. Pengalaman dia dahsyat ni. Dia pernah kena. Ini jarang-jarang apa cerita. Bodoh, bukan pengalaman, bodoh. Macam. Itu contoh. Indo. Lo. Wih, dahsyat lo. Jadi banyak keberkatan daripada seorang isteri masak. Betul. Dengan suami dia makan pergi kerja. Dia terbayang telur dia. Kau memang babi ya, man.
Jadi macam tu lah. Dia mungkin sebab orang trigger dia macam ayat tu nampak macam kau isteri kau dah masak bersyukur lah. Dia nampak macam tu lah. Ya. Dia ada macam isteri masak tu sebab ihsan isteri. Dia jadi lelaki ni kita trigger apa hal pula ihsan kau kan. Lepas tu ada yang marah sebab memang isteri kalau masak bukan ihsan sebenarnya. Itu memang tanggungjawab. Lelaki ramai balah benda tu lah. Perempuan pun backup si Kowi, lelaki bash Kowi. Dia bagi aku patutnya tak perlu bergaduh. Tak boleh bergaduh. Dia benda tu by tolerate. Kau punya family mungkin tak sama dengan family orang. Betul. Mungkin kau dalam family kau bini yang tak pandai masak. Kan? Jadi suami uruskan. Tolong kau. Ada suami yang lebih pandai masak pada isteri. Betul. Betul. Aku ambil alih. Ini betul. Betul bang. Kan? Kau pandai masak Syah. Benda Aduh goreng nugget apa? Bagi aku Nah, makan. maksudnya macam tu lah. Kau tak boleh pukul rata semua suami isteri. Dia tak sama. Tak sama. Kau tak boleh kecam lelaki tu masak. Kau cakap dia takut bini. Tak boleh. Dia bukan takut bini. Betul tu sayang bini. Apa benda Syah Daripada masak? bini makan Macam personal. daripada makan roti canai mamak macam ni, suami dia yang Bulu-bulu tangan dia tu kan. Betul. dia baik bagi aku. Benda tu tak perlu tim ni, tim tu tak perlu. Korang ada rumah tangga sendiri. Korang Tapi ikut sebenarnya cara korang. sebenarnya masyarakat ni maaf cakap kurang pendedahan tentang hukum dan segala-gala benda macam ni. Lelaki siapa? Lelaki ke perempuan sama je. Maaf cakap. Perempuan dia satu, dia akan memihak. Maaf cakap. Jap. Jangan layan podcast 3 Orang Budak Gemuk tu. Ini baju baru berancang merch. Ni design depan, kain kualiti baik punya. Kau tengok kualiti kain dia. Ini pula design belakang dia. Gambar beruang. Korang boleh pernah tempah sekarang dekat link bawah tu. Dah, kau sambung tengok podcast 3 Budak Gemuk tu. Perempuan ni dia akan memilih. Janda tau. Janda bukan telur tau. Jadi kau bayar pipi makan janda main telur. Tu dia happy. Atau macam makan luar. Mana ada makan luar? Dah, perempuan ni kebiasaannya terutama wanita zaman sekarang dia lebih memihak kepada hukum yang memenangi dia, menyebelahi dia. Tapi sebenarnya tu masyarakat kurang terdedah tentang benda ni. Sebenarnya mudah, zaman sekarang mudah. Dulu orang nak belajar pasal ilmu, pasal hukum kena pergi mengaji, kena pergi surau. Betul. Dengar ceramah, kena pergi masuk pondok, masuk tahfiz. Sekarang ni semua kat tangan dah. Betul. Kau tekan je. Contohlah Ustaz Zahidrus, hukum ni. Kau dah ada dah. Tak ada bateri. Betul, zaman sekarang senang. Chat GPT ada. Chat GPT pun kau dah boleh tanya lah. Kalau kau rasa kurang yakin, ustaz-ustaz kat sekolah ada. Sekarang pun madrasah dah berteraburan dalam Malaysia ni. Dah banyak. Betul. Macam Langat ni pun ada, aku rasa berpuluh madrasah. So kau boleh cari guru-guru agama tu, kau tanya. Sebenarnya itu mudah je. Tapi macam Iman cakap, taat tu. Kalau suami kata buat, kau kena taat. Tapi suami pula tak boleh lah guna tiket taat tu untuk tak kau boleh lah, menyeksa betul-betul. bini tu. Dia macam ni. Dia isteri perlu taat dengan suami selagi benda tu tak melanggar hukum. Kalau dia melanggar hukum, dia tak patut taat. Tak patut. Tapi Betul. kalau buat makan, lebih baiknya kalau kau pandai masak, Kau kau masak. masak untuk suami kau. macam- Suami kau sediakan makanan. Contoh, jangan suami masak peti ais kosong. Tak betul, boleh betul. juga. Mana suami sediakan bahan mentah lah. Itu tanggungjawab suami. Betul. Betul, cakap dalam rumah tangga ni dia ibarat tag team lah bro. Dia macam ni yang kau sebelum kahwin, perempuan untuk perempuan yang macam ni banyak membahas ni. Sebelum kahwin kau boleh pergi masak. Kau boleh masak untuk diri kau nak makan. Tiba bila kau dah kahwin kau petikaikan, asal aku kena masak? Kenapa jadi macam tu lah? Masak je lah. Faham tak? Sebab itulah ideologi feminism ni dah masuk dalam masyarakat sebenarnya. Beras kita orang beli kot. Betul. Tak payah macam tu. Kau masak lah. Macam tu. Aku dah beli beras kan. Kau masak lah. Dia yang penting bagi aku tolak ansur. Contoh kau suami isteri, kadang kalau kau malas masak, kau cakap dengan suami kau malas nak masak. Penat sikit hari ni. Penat makan luar. Kalau rasa tiba-tiba suami kau pula rasa tak apalah awak duduk biar saya yang masak, pun settle. Kalau kau suami tak nak masak, isteri kau cakap biar saya masak, dia benda tu dia baik tolerate Kau laki bini, apa-apa kau kena saling support. Betul. Tak perlu kau sebagai isteri kau kena semua suami kena sediakan. Jangan jadi alfa sangat lah. Kau memang alfa ketua tapi jangan macam mana Perempuan ni jangan apa. Dua-dua bagi aku. Dua-dua. Lelaki terlalu alpa pun tak boleh, perempuan pun tak boleh. Dia alfa dah tanggungjawab dan- dia setia ketua. Tapi jangan terlalu menekan sangat lah. Macam aku Sabtu Ahad aku dengan bini aku masak. Oh. Mak aku duduk. Lagi? Macam hari kerja memang mak aku masak lah ya. Bini aku kerja, aku kerja kan. Mak aku masak. Jadi hari Sabtu Ahad aku dah cakap mak aku tak payah masak, biar aku dengan bini aku masak. Jadi tak ada masalah. Bini aku pun
tak pandai masak sangat. Tapi Bini aku pipi bantu tak pandai lah. masak. Aku cakap tu terang. Aku bukan nak memburuk mana kan. Engkau acap-acap buat headline berita. Bini pipi tak pandai masak. Tak, bini aku dia tak berapa nak pandai sangat lah. Oh. Jadi aku yang pro ni, aku ajar lah dia. Tapi tu memang biasa. Kalau kau tengok chef-chef terkenal pun semua lelaki. Lelaki Betul. memang dia jarang masak. Tapi kalau dia sentuh dapur tu selalu lebih sedap. Itu fakta. Bini aku dia biasa dia kalah tang rasa. Dia boleh contoh kata masak gulai, dia boleh masak tapi dia nak rasa masin cukup ke apa cukup, dia tak pandai. Jadi akulah tugas aku lah untuk rasa, simple je. So sweet. Aku memang sweet. Dia kadang-kadang dia beza lidah je man. Contoh kau sebelum kahwin, isteri kau masak, Yelah. ikut apa yang mak dia masak. Dia dah rasa okey kan. Lidah kau pula makan dengan apa yang mak kau masak. Patutnya kalau isteri bagi aku, kalau kau dah kahwin, baru kahwin, kau belajar masakan jangan dengan mak kau, dengan mak mentua. Sebab kau nak bagi lelaki kau makan, Betul. kau kena bagi benda yang dia dah biasa makan. Tapi aku kalau bini aku cakap, ini penat lah tak nak masak. Aku macam-macam aku fikir tau. Kau fikir apa man? Ini penat tak nak masak ke penat tak nak apa ni ya? Saya fikir banyak. Saya banyak. Saya cakap tak apa, penat rehat lah. Tangan ada. Tangan ada. Benda je Bodoh kau. cakap. Jadi kau Tak pakai ada. plan tangan bawah Tak gerak. ada. Benda je. Masa tangan dia pergilah beli nasi ikan ni long. Apa benda? Tak. Macam aku kalau kadang bini aku masak depend lah. Betul. Kadang Toleransi lah. kadang kau teringin nak makan sesuatu yang bini kau tak pandai masak, kau masak apa masalah dia? Dia Kan? gara-gara gaduh Grab je lah. Tekan sampai. Sampai. Apa bising-bising. Nak gaduh-gaduh tapi selesaikan. Jangan gaduh gantung macam tu, jangan. Dia tak perlu buat ada grup-grup lelaki dengan perempuan bergaduh kan. Tak habis. Tak perlu tu. Dia nampak kau memburukkan family kau sendiri tau. Contoh macam lelaki ni komen, ni bini kena marah ni. Aku dapat rasa macam dia cakap kat bini dia ke? Dia curhat-curhat. Lepas tu macam perempuan pula kata, kami bukan tak nak masak kami ni. Aku nampak macam bini memburukkan suami dia ni. Itulah. Tu lah, dia kena saling backup lah. Sebab di alam Melayu, kebiasaannya perempuan ni dia macam wajib pandai masak. Ni zaman dulu punya. Ya, ni dalam zaman orang Melayu kita lah kan. Dia macam tu. Tu Pipi cakap zaman dulu macam tu. Mak akan masak. Jadi zaman dah moden. Suami pun lebih tolerate. Kau nak masak boleh, tak masak tak apa. Jangan pijak kepala. Betul. Jangan terlalu speak up macam, oh itu tanggungjawab tak boleh. Mentang-mentang aku dah masak sekali, kau nak suruh aku masak hari ni kan. Ni lagi satu ni terbaru punya tu. Apa tu? Baru Pasal lagi. laki ni ke? Apa man? Pasal 50-50. Oh, Apa tu? Give and take lah. Bukan. Ush, direct. Duit gaji kau. Ha? Kau dengan bini kau 50-50 ke apa bayar komitmen? 100%. Itu benda tu. Maksudnya, bayar komitmen. Oh, Bila kau kahwin 50 wajib ke 50-50? Sebab ramai budak-budak sekarang dia anggap bila kahwin dia kena 50-50. Ini pendapat aku lah, tak boleh 50-50. Tak boleh. Kau lelaki kau ada pesan sebenarnya, kecuali yang tu baru ihsan. Lelaki provider Lelaki provider. Tapi yang tu baru ihsan bagi aku. Bila bini kau cakap biasa bayar ni, itu ihsan. Itu ihsan tu. Tu kalau kau 50-50 ke macam mana? Kalau aku tak, kalau aku macam aku punya gaji, aku akan settlekan rumah, makan dengan bill utility lah. Itu semua aku dah settle. Yang baki ni aku akan bagi bini aku. Ui, banyak gaji kau ni. Maksudnya Bila sebab orang kaya bini sembang. aku pun banyak bayar juga. Oh. Kereta bini aku bayar. Aku tak payah bayar. Jadi aku rumah, bil-bil aku punya komitmen lain tu, komitmen semua aku bayar. Lepas tu ada baki lagi Tak ada baki lagi. Jadi bini aku bagi kat dia. Contoh tiba-tiba dia pula ada hutang lain ke apa, aku bayarkan. Macam tu cover-cover lah. Contoh tiba-tiba hujung bulan, aku yang sebagai provider tiba-tiba habis. Bini aku support lah belakang. Dia ada lebih, dia bagi lah. Tapi kau tak boleh paksa dia kan? Tak boleh. Betul lah. Tapi Sebab bini aku takkan rasa. Kau macam ni, kalau kau jadi suami yang betul, bini kau takkan rasa terpaksa bantu kau. Dia akan anggap yang engkau aku ni kita. Sama-sama. Kau tak makan, aku tak makan. Sama-sama naik. Sama-sama naik. Macam tu lah suami isteri. Apa naik? Tak macam ni. Sebab Dia budak-budak macam Dia dia ni tadi. otak beli tau. Engkau kalau aku buka IG, yang apa gambar titik asal. Tapi kau daripada tadi blue dah man. aku bagi pembunga je. Kau yang bayarkan sendiri. Aku tak tahu. Kau tak laku lah. Kau bunga batat lah. Contoh. Tak sama sekarang budak-budak ramai yang ini aku tak tahu betul ke tak. Tapi ramai orang cakap lah. Budak-budak sekarang dia nak kahwin. Bila dia nak kahwin perempuan tu, dia dah fikir dalam kepala otak dia. Dan lagi perempuan tu berkejaya tau. Dia akan suruh perempuan ni bayar ni. Sebelum kahwin lagi dia dah ada niat tu. So bila dia anggap macam bila gaji banyak, engkau tanggung banyak.
Oh, yang tu tak, itu bukan 50-50 tu. Tu 60 tu 40. Itu masalah dia zaman sekarang. Perempuan jadi alpha, laki banyak jadi beta, tahu tak? Ikan laga. Aku dah cakap tapi aku tak lawak. Maksudnya banyak lelaki yang sekarang bertukar. Perempuan lebih alpha. Oh dia ini tu lebih nampak alpha lah. Lelaki nampak macam nak berubah macam tu. Jadi Benda ni daripada dulu sebenarnya. Cari bini kerajaan. Oh, aku tak. Aku tak cakap tak cakap kau bodoh. Tak, kalau aku tak. Bukan Sebab kan? aku sebelum aku kahwin banyak orang tua-tua lah aku kan berkawan dengan orang tua-tua. Jadi aku banyak tanya pendapat. Contoh abang saya nak kahwin ni ada nasihat apa-apa tak kan? Dia cakap kebanyakan orang tua-tua ni dia pesan satu benda. Kau nak cari isteri biar ekonomi dia di bawah kau. Jangan ekonomi dia di atas kau. Dia pesan macam tu. Sekufu lah. Tapi itu memang sebab ada sifat perempuan dia tak boleh lebih pada lelaki. Kalau kau cari, contoh kau hidup senang, kau cari lelaki tu, perempuan tu lebih kaya daripada kau. Satu hari kau akan kena tendang je. Tapi ada lelaki macam ni loh. Dia cari perempuan yang memang ini bekerjanya. memang gini. Orang kata biar awak hidupnya kan. Kena kerja kerajaan senang buat loan. Ada. Itu memang ramai. Nak je kerja government kan. Memang banyak yang kena sebenarnya. Tapi perempuan tu bukan feminism pun. Dia je orang biasa yang kerja kerajaan. Lepas tu kena guna dengan lelaki-lelaki macam Maksudnya ni. dia just be a perempuan biasa. Tapi lelaki tu yang Gunakan ambil ni kesempatan lah. kelelakian dia hilang lah. Ya. Kau sebagai lelaki, kau mesti dah ada macam aku kena protect keluarga aku. Aku kena provide untuk keluarga aku. Kalau kau tak mampu, keluarga kau mungkin boleh bantu kau. Itu lain cerita kan. Tapi bila kau sebagai lelaki, kau tak rasa kau perlu pimpin, kau tak rasa yang kau perlu tanggung semua ni. Tak jadi lelaki lah. Sebab lelaki tu terletaknya kelakian dia adalah pada pekerjaan dia. Bila lelaki tak bekerja, dia bukan lelaki. Sebab Bukan pada sekarang. Ini teruk dah. Maksudnya dia bukan kisah kau kerja apa ke apa, janji kau bekerja. Yelah. Kalau contoh yang jenis tak nak kerja, nak harapkan duit perempuan, maksudnya dia tak lelaki. Kalau kau betul-betul lelaki, walaupun kau bodoh ke apa, kau akan cari cara supaya kau dapat duit. Betul juga apa nak cakap tu, betul. Tapi ada orang pula, diorang dah memang bertoleransi betul. Bini memang dah ada ihsan kata, abang tak payah kerja, biasa je kerja. Oh, kalau itu tak salah. Abang jaga anak ni apa semua. Dia kerja. Kalau macam tu tak salah. Tapi tak ihsan. Bini dia memang itu baru bagi aku itu betul ihsan. Ada isteri yang jenis dia tak nak handle anak, tak nak masak, tapi dia gaji besar. Jadi itu aku cakap tolerate tadi, toleransi yang tolak ansur. Contoh, okey, aku gaji boleh support semua. Aku isteri tak nak jaga anak apa semua, tapi suami aku lebih pandai. Suami aku lebih pandai jaga anak, lebih sedap masak. Jadi dia abang duduk rumah, biar saya kerja. best pun tu. Itu by family lah. Takkan dia nak cakap suami tu teruk. Suami dia, diorang dah tolerate sama diorang kan. Suami itu pula dia mesti dari awal tak ada terfikir macam gitu pun man. Betul. Tapi berjalannya masa macam tu, diorang datang dengan satu idea yang diorang rasa sesuai untuk diorang. Tak ada masalah lah. Dia jangan yang daripada awal man. Kau sebelum kahwin, memang dia dah target kau dah tu target kan. dah. Aku nak cari perempuan yang lebih masyuk. Supaya aku tak payah kerja semua. Itu tak boleh lah. Betul. Kalau kau jadi suri rumah, isteri kau offer kau jadi suri rumah sebab gaji dia lebih besar, kau pun buat tanggungjawab kau apa? Kau basuh, kau masak apa semua kau masih buat. Tapi kalau perempuan pula cari duit macam cari lelaki yang kaya, okey lah kan. Itu memang normal. Macam cari lelaki yang duit biar jaga aku. Sebab memang sifat perempuan dia nak dilindungi, nak diprotect kan. Dia nak suami lebih, itu pun tak salah. Betul. Jadi kalau contoh kau rasa perempuan cakap, "Oh ya, aku nak kau gaji 20,000." Kau tak mampu, kau jangan cakap dia mata duitan. Maksudnya kau dengan dia tak sesuai. Tak sekufu lah. Tak sekufu. Ada lelaki lain yang sanggup willing untuk bagi apa perempuan tu nak. Kalau ada lah. Kalau ada lah. Tapi kalau perempuan pun, Tengoklah juga. Tengoklah. Kalau muka pecah longkang macam babi. Kau nak perempuan kaya. Lelaki tu kaya. Lagi mu kau lah. Malah butuh. Marah betul ni. dia marah. Itu contoh. Kau dah tahu muka pecah longkang. Lagi nak cari jenis muka Fatah Amin. Patah pun patah tengok kau. Ini sih kata banyak interview yang muka selebet. Kita nak lelaki kita boleh bagi 10,000 muka anjing. Itu. Anak nama adik. Jadi urut Q punya belakang. Atau urut X kan adik. Kau datang daripada keluarga yang latar belakang memang orang kaya, and kau nak lelaki kaya, itu normal lah. Kau pun kenalah pada rupa. Kau pun kenalah. Itu bukan kau punya level lah. Tak sekufu. Betul kau pula Hafizah. Boleh masak. Tutup aurat cantik dah demand sekali kau. Tapi biasa orang macam tu tak demand. Macam macam tu tak demand lah. Tapi kalau dia nak demand pun tak ada masalah. Cantik, tutup aurat jangan bagus kan. Dia nak si lelaki gaji 10,000 sebulan, apa salah kan? Sebab dia rasa dia ada value tu. Jadi kau bukan lelaki untuk dia lah. Jangan kau salahkan perempuan tu pula. Habis kita kena kecam ni.
Dia macam tu lah. Betul lah. Tapi perempuan pula ada yang jenis tak ada value tapi minta lebih-lebih tu tak patut lah. Mina tak ada value. Ada yang tak ada value. Ya, Yang tapi- ada aku tengok interview member depan kelab. Lepas tu minta nak suami yang boleh baca Quran lah apalah. Kau tak ada kat tempat-tempat yang macam gitu. Betul. Lain lah kalau dia cakap dekat masjid, speaker masjid. Speaker masjid. Dia macam dekat belakang imam dengar. Wah, saya nak cari suami yang boleh boleh terima. Tak Ni kena lah, depan tak kena. kelab. Dia tak kena pada tempat dia. Tapi lelaki pun ada tak sedar diri tau. Ada semua ada. Dia tak kira jantina man. Muka berancai. Berancai. Kita Tapi ni. dah ada kahwin ni. Curang. Oh. Aduh. Tapi kenapa lelaki tak handsome yang selalu curang mana? Betul sebab aku handsome. Betul apa? Betul lah. Betul kau tak curang. Betul kau tak curang. Kita semua handsome apa? Betul. Kan? Kenapa? Dia selalu kata aku banyak kali kaji fakta kan hal selingkuh ni kan kita banyak bawa ni kan. Banyak. Perempuan lalu tanya kenapa lelaki tak handsome ah? Jadi aku datang dengan data-data. Hoi, data Aku kejap. check semua aku cakap kenapa lelaki yang curang ni semuanya tak handsome. Dia prefer dia ada sifat balas dendam. Balas dendam kat siapa? Contoh kau lelaki yang tak handsome. Dan dia masa dulu kau mesti takkan popular punya, tak ada perempuan nak kau. Dia selalu jadi macam tu bila dia ada duit. Oh. Bila Bini lelaki pula tu. bila lelaki dulu tak handsome, tak ada orang nak, tapi sekarang dia ada duit. Dia tahu duit tu boleh beli macam-macam. Itu yang dia pergi ke sana. Tapi tu okey lagi ada yang tak ada duit long. Itu pun ada macam tu Ada tu. Muka tak handsome. Tak ada duit. Curang Kecil. orang tak lawa. Kecil. Tapi curang long. Kau mantat. Betul. Kenapa boleh jadi macam ni? Kadang yang paling aku sakit hati mana yang dia curang. Masalah dia curang tu bini dia lebih cantik. Aku cakap, apa kau nak tu? Bini kau dah cantik semua dah. Mungkin ada sebab dia lah. Tapi sebab dia tak boleh membenarkan perbuatan Tak dia. boleh. Dia bermula dengan hasutan syaitan lah man. Betul. Kalau kau betul-betul nak kahwin je. Kahwin dua pun salah. Kau tak boleh samakan semua orang dengan kau. Kalau tak kau. Kau mungkin akan fikir kahwin banyak lah. Tak, kalau kata dia betul-betul menyangap kan. Kau kahwinlah dua. Daripada dia buat maksiat. Betul lah. Itu pun kalau bini pertama setuju lah. Tapi aku tak perlu persetujuan bini pertama. Ya tak perlu pun. Oh, dah gaji. Tak, memang kita belajar Ya, hukum. betul, memang tak perlu. Betul lah. Tak perlu. Cuma kata aku, kalau Malaysia ada kena sign-sign bini pertama. Tak ada. Tak ada. Tak tahu kena. Ada kena. Kalau Betul, dulu orang- kan dalam cerita kan kena sign. Bini nak tidur suruh sign lah. Nak Dalam- tidur. Alah, Buat cerita surat anak palsu mami lah. tu. Dia kata ni sign projek apa kan. Harta konon-konon nak mati. Dia dalam negara kau kena ada sign ada tu. undang-undang dia lah. Tapi kalau kau pergi, contoh kau pergi Thailand, kahwin kat sana, yalah. dia tetap sah. Betul. Tapi by hukum negara je lah. Cuma buat 50-50 tu aku cakap lelaki tak perlu lah ada mindset macam tu. Melainkan kalau perempuan tu okey, tak ada masalah. Itu lepas kahwin lah. Lepas kahwin. Betul. Dah ada perbincangan. Tapi mungkin ada perempuan yang macam dalam proses nak kahwin tu dia rasa macam tak apa, saya boleh 50-50. Okey lah. Kalau ni janganlah kau orang tu tak nak kau paksa lah. Janganlah. Lepas tu dah dapat agai lah kan. Orang macam tu baik. Tu baru ihsan man. Betul. Kawan tu dah 50-50 kau pergi curang. Sundal betul. Astaghfirullah. Dia lah kecil. Kena itu kau memang man. Tahu dah. Aku dah boleh baca dah. Hey, so buat perempuan-perempuan yang ada masalah dengan suami ada masalah dengan perempuan, harap bersabar lah. Aku bagi aku suami isteri kalau ada masalah, Cegai. dia punya solution tak. Kadang-kadang sebab bercakap. Kau tak bercakap. Communication. Communication tu penting tau. Contoh kadang kau rasa kau tak suka suami kau, tapi kau diam. Bini kau pun tak suka sama-sama tak suka tapi diam supaya tak gaduh. Benda tu tak elok juga. Kadang gaduh tu lebih baik. Betul. Kau lebih lepas gaduh tu baru ini masalah dia. Okay, Baru tahu kan. tak semua gaduh tu buruk kan. Banyakkan pillow talk lah. Pilot talk kena banyak. Mungkin flow talk. ya. Tengok depend lah. Depend lah flow Depend talk. kat mana lah. Sejuk tau. Flow sejuk tau. Cuma tengah- Tapi bila talk tangan mana? Tak ada kuatkan speaker ke? Ada? Tengok kalau nak kuat bass, belah kiri kanan bass. Kiri treble. Tapi biasa kena tepis lah. Itu apa benda? Itu belum dapat ihsan lagi. Tu rasanya belum dapat ihsan lagi. Banyak berbincang lah suami isteri. Hidup suami berumah tangga ni satu perjuangan.
Dia setiap pasangan tu lain-lain. Jadi kau kadang-kadang bagi aku nasihat-nasihat rumah tangga ni boleh ambil tapi tak semua. Betul. Sebab setiap manusia ni karakter lain-lain. Kau tak boleh samakan. Contoh Pipi, dia penasihat rumah tangga. Karakter isteri dia tak belum tentu sama dengan karakter isteri kau. Dia mungkin boleh buat macam apa yang dia plan, tapi kau tak boleh sama macam dia. Tu dia back to back balik, dia communication. Communication. Kau kena kenal bini kau kena kenang kau. Betul. Jadi come dengan solution yang lebih tepat lah. Come. Okay. Kau ni teruk lah man. Otak kau. Come dengan solution. Kau balik ni kau pergi main. Kau pergi buang air kau. Kau disangkap sangat ni. Tak. Daripada tadi pergi kentel lah, kecil lah. Dia kena buang air dia. Tak ada lah. Berumah tangga ni seronok. Buat orang-orang bujang. Ini seronok lah. Seronok. Bukan bawa. Aku takut orang-orang bujang tengok orang bergaduh-gaduh. Dia rasa macam Ui, tak nak aku kahwin. takut buat apa kahwin, kau takut Sampai ada benda macam ni. Kahwin ni seronok. Lubuk pahala bro. Ladang pahala. Bercucuk tanam. Semua ada dalam kahwin ni. Kau cium dah pahala. Betul. Mandi sesama pahala. Kau gurau. Naik volume semua. Suara. Suara. Pahala betul. Base lah. Naik base pun pahala. Kadang dia macam main piring tau. Cikit. Dah jadi DJ kau. Bodoh siapa. Tapi betul. Untuk orang bujang, jangan anggap kahwin tu satu yang Beban. beban lah. Kau jangan tengok mana-mana. Kau jangan ambil patokan daripada mana-mana rumah tangga. Betul. Kau kena belajar sendiri dan kau cari orang yang tepat lah. Betul. Ikut jalan Islam lah. Jangan kau tengok, dia ni asyik bergaduh, yang ni bercerai, tak nak lah. Kau dengan mak kau pun gaduh. Betul. Ini kan kau ibarat kau bini kau tu macam orang luar lah kan. Baru nak kenal, normal lah. Betul lah. Betul tu. Tapi tu betul lah. Kau dengan mak kau pun hidup bertahun gaduh kan. Mak tu. Mak tu. Apa lagi orang yang baru masuk. Orang yang baru masuk dalam hidup kau kan. Kau nak terima lagi Itu kekurangan. proses lah, proses. proses. Itu proses. Tahan Tapi lah 10 tahun. Tapi kalau kau tak gaduh macam Tak best juga. power. Dia jarang orang tak gaduh. Tapi ramai orang yang tak boleh selesaikan pergaduhan tu. Cara critical thinking korang tu macam mana? Kritikal betul. Betul. Penting tu critical thinking. Kau kena tahu mainkan peranan. Bila kau boleh jadi air, bila kau boleh jadi api, kena main lah. Apa kau gelak ni? Gimana? Bila dia jadi air. Dia dah fikir air lain dah. Dia dah fikir air lain ni. Tak betul. Benda betul tu. Aku kadang tengok macam ni, kahwin ni satu benda yang best. Bukan zaman sekarang kau tengok ramai orang-orang kena anxiety. Macam-macam penyakit lah ada. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan mental kan. Aku yakin bila kau kahwin penyakit tu akan berkurang. Betul tak cakap aku? Boleh Dia jadi. sama ada akan berkurang ataupun bertambah. Betul. Ikut cara kau handle. Kalau bertambah tu suai. Ikut cara kau handle. Kadang benda tu macam contoh kau nak anxiety bila kau ada anak, kau tengok macam, "Ui, anak aku ni bahagia." Kau kan okey tu. Allah. Kau dah mula cerita. Tak. Aku jangan bersyukur lah dengan hidup ni. Betul lah, aku bersyukur lah hidup aku. Zaman sekarang aku jarang lepak tu. Tak tahu kenapa. Aku happy tengok kawan-kawan. Kau nak mati man. Kau nak mati ke? Oh tapi kau jangan lepak sekarang Jarang lepak tu. Aku rasa macam nak duduk rumah je, relax. Bagus lah. Baring-baring tengok Netflix. Sebelum ni aku tak tengok Netflix pun. Sekarang aku tengok Netflix. Tapi tu lah, aku lebih berat kan lepas dapat anak ni. Aku jadi malas nak keluar rumah. Oh. Kadang-kadang kerja pun aku malas. Aku rasa macam aku takut aku terhilang apa-apa moment. Oh. Sebab tu kadang lambat kan. Macam tadi aku nak pergi kerja, aku bagi anak makan dulu man. Ui, baik lah. Aku setiap pagi memang aku yang akan bagi. Memang mak aku jaga. Tapi mak aku just jaga saja. Jadi sebelum aku pergi kerja, aku akan pastikan aku dah mandi, dah bagi makan. Next tu baru mak aku urus. Jadi gap dia tu tak jauh, bini aku balik. Faham. Aku tak nak mak aku bagi, aku nak biar aku bagi. Best tak kahwin tu? Best. Kan? Aku ni besar. Kita ni, kita orang pun tak tahu kita orang kahwinan kita dapat tahan berapa lama tau. Kita berjuang. Still masih lagi fight. Fight. Tapi pandang benda tu dari sudut positif. Betul, positif. Apa aku cakap ni? Tapi betul. Kita pun tak tahu kita sama. Kita cakap-cakap tu ni tiba tak minta lah. Tiba 3-4 tahun tiba bercerai ke apa kan. Betul. Mungkin satu orang akan bash kita. Aku nak cakap kita orang pun tak perfect.
Kita pun tak tahu kita berapa lama. Mungkin lepas tahun pakai aku makin sial. Betul. Tak tahu. Tu mana cakap? Mungkin lepas tahun janda yang gentil tu datang balik kat Fifi. Betul. Dia tergoda memang jadi. Betul. Dan dah nak pergi makan kedai tu, janda tu kerja kat situ. Kan? Boleh jadi. Aku, Order. bini aku masak. Takut kau. Takut kau. Dah. Itu contoh. So untuk korang yang dalam rumah tangga tu, hargailah isteri, suami korang, hargailah selagi dia masih ada. Betul. Percaya cakap aku, bila tak ada ni korang akan tahu rupanya ada fungsi sebenarnya diorang ni. Tak perlu bergaduh siapa betul siapa salah. Betul. Kadang memang ada sifat, contoh kita lelaki, aku akan rasa macam aku dah buat semua. Bini pula rasa dia dah buat semua. Lepas tu kau rasa dia kurang, aku kurang. Kita manusia bro, dia memang ada kurang lebih. Betul. Jangan rasa bagus sangat. Betul. Ikut jalan Islam. Perempuan support suami buat apa. Benda yang bagus. Benda yang buruk jangan support. Nasihat dia elok. Oi, gila lah kau ni. Betul lah. So itulah dia. Itulah dia. Rohan kita pasal topik Kowi ni. So buat Kowi, aku tak tahu dia cakap salah ke betul benda tu. Mungkin korang kena dengar podcast full dia. Jangan judge daripada media punya headline. Macam Betul. pundit. Itu semua apa? Clickbait. Clickbait. Bagi aku betul dah salah, depend siapa yang dengar lah. Betul. Betul. Kau jangan kecam-kecam Kowi sampai dia terasa ke apa. Bukan nak jaga dia sebab nak cari Hafiz dekat Malaysia ni tak ramai. Selagi Nama dia Hafiz ramai. Nama Hafiz, Hafizuddin, Hafiz Hamid, Hafiz, banyak lah Hafiz. Awan Nano. Tapi yang betul-betul Hafiz susah. Dia mungkin ada silap dia. Dia manusia. Manusia. Kita orang cakap pun banyak silap kat sini. Banyak. Tapi kita minta kau kecam. Betul, boleh go apa. Betul. Jangan. Buatlah headline apa-apa pasal kita orang buat je, tak ada masalah lah. Aku kadang banyak aku cakap benda pelik-pelik kan. Hamster tolonglah tangkap. Tapi pipi buat tadi tu, hamster masuk lah kan. Pipi kena seluk. Orang podcaster diseluk kan. Buat headline tu, tolonglah. Kita nak juga masuk Aduh, TV. kena bakar Hafiz Hamster. Nak juga datang minta maaf kan. Kamera datang. Saya lalai mungkin saya lalai. Saya boleh, Saya tak sedar. Tak sedar. Ini mungkin ujian bagi saya. Kita nak agak. saya boleh tolak tapi saya pilih sedap. Sebab benda dah gentil tau. Saya dah. So korang kalau ada apa-apa boleh nak cerita, boleh share kat Wadah Berancat lah. So, kalau ada apa-apa tersalah, tersilap, kata. Itu skrip pipi. Tak ada sedap. Biar try. Jumpa lagi next episode. Tak ada modal. Goodbye.